Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya pengerusi serta barisan ahli lembaga pemegang amanah Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Semoga Syawal kali ini disambut dengan penuh kesyukuran dan kesederhanaan. Bagi warga kerja YAPIM yang pulang berhari raya di kampung, saya menasihatkan supaya berhati-hati semasa memandu. Semoga Aidilfitri yang diraikan menjadi kenangan bermakna buat kita semua. Saya mendoakan seluruh muslimin dan muslimat di negara kita terus berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahi keberkatannya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.